Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamat salatu, qad salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Cukup ke tadi? Alhamdulillah. Cukup. Good. Imam balik terus ke? Pergi kena kopi dulu. Kena kopi di kedai berapa? Aku nak balik terus lah. Bini aku kan ada. Dia boleh bancuh banyak kopi untuk aku. Lagi seronok. Tak apalah. Bini aku tak tunggu tu. Aku balik dulu. Okey. Baik. Assalamualaikum. Salam. Gilan. Bini Tok Imam bukankah dah meninggal 4 bulan lepas? Dia nyanyuk ke? Tak mungkin. Aku rasa ada benda yang tak kena dengan Tok Imam ni. Kita kena bawa dia pergi jumpa doktor ni. Aku seorang Tok Imam di kampung IPGM. Sudah lama aku duduk di kampung ni dan menjadi Tok Imam di Masjid Al-Sesuci Telekong Putih. Aku ni bukan nak bangga diri, tapi aku memang Tok Imam yang terbaik dalam kampung. Memandangkan memang aku seorang je imam. Ini cerita kampung kami. Mana jalan balik rumah aku tau? Kiri ke kanan ni? Lupa dah pun. Tok! Tok nak pergi mana? Tok lupa rumah Tok. Tok nak balik rumah lah ni. Takkan Tok lupa rumah Tok. Tok pergi kat ni, lepas tu Tok pergi kat tu. Tok lui. Sampailah rumah Tok. Oh, dia ke? Ish. Rumah sendiri pun lupa. Assalamualaikum. Weh, hampa duk buat apa tu? Waalaikumsalam. Mai, duk. Ni lah kami duk bersembang. Duk kira nak mengejar Lailatul Qadar. Kalau ni dah malam 10 terakhir Ramadan. Weh, laki hampa bayar dah kau zakat fitrah? Laki aku awal lagi settle. Bagus no laki aku. Ni hampa, tak ada dengar gosip-gosip apa kau? Ni hampa nak tahu semalam kami dengar Tok Imam tu semayang lohong 3 rakaat je. Alah weh, sungguh tok laki aku habat kemarin. Jadi gena lah ni. Pening Tok Imam ni. Koma ni. Atanya bukan main. Mula-mula nak kejar malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir konon. Ni bergosip, membawang tak habis-habis. Is. Ni bukan setakat malam Lailatul Qadar. Dosa dapat banyak, lebih pahala kurang. Tak apalah. Kami nak pergi dululah. Sebab apa? Kami nak layan tok laki kami buka puasa daripada duk layan hampa ni. Assalamualaikum. Salam.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, tujuan saya panggil pada petang ni untuk kita nak buat mesyuarat. Okay, rumah siapa yang kita nak pergi buat mahaban dulu? Lah, pasal apa kena pilih? Kalau kita kena pilih nak pergi rumah siapa, kesianlah kalau siapa yang tempuh dulu. Tak apa Kak, tak apa. Kalau macam tu, malam pertama tu buat kat rumah saya dulu. Malam kedua, kita pergi rumah Kak Kia. Lepas tu, orang lain tu kita buat hari lain lah. Senang lah lagi. Ini sudah tidak adil. Saya tak setuju macam tu. Sebab sebelum ni kita kan dah buat jadual. Mana boleh main pilih-pilih? Kan? Kita duduk sekampung. Kenalah bekerjasama. Ini boleh berkelahi ni kalau macam ni kan? Kau rasa kau setujulah dengan Isah dengan Normah ni? Eloknya macam ni lah. Supaya kita tak berkelahi. Semua nak berdamai. Lalu ni kau rasa kita buat rumah kau dululah. Kebetulan kau kan pengerusi kampung IPGM ni. Jadi hampa ni kena dah ikut cakap pengerusi ni. Kalau macam ni hak duk kata pembimbing, tak apa. Kami tak mau ikut, kami tarik diri lah. Toh kami pun tak mau lah kak. Aku pun tarik diri lah. Astaghfirullahalazim. Ni tunggu Sat. Tunggu Sat weh, tunggu. Inilah pemuda kampung IPGM. Depa ni lah penyampai berita dekat kampung ni. Tengok je macam gangster kampung. Tapi depa lah yang atok cara nak bahagiakan Tok Imam ni. Macam mana depa bahagiakan? Jom kita tengok. Hai guys, bersama lagi kita dalam rancangan Ketuk-Ketuk bersama Cik Pa. Okey, hari ni kita nak membuat biskut yang gebu-gebas. Macam ni doktor, saya rasa macam ada yang tak berapa kenal lah dengan Tok Imam ni. Dan tolong doktor, tolong cek lah kok ada apa-apa masalah kan doktor kan. Boleh tengoklah Tok Imam ni. Kenapa? Okey. Sekali nak. Ini makan apa ni? Makan. Allahu Akbar. Macam mana doktor? Imam ada sakit apa? Berat juga ni. Saya rasa berat sikit lah. Dia ada Alzheimer. Alzheimer? Apa tu doktor? Alzheimer ni orang tu dia lupa. Memang agak lupa. Lupa ni besar sikit lah. Berat sikit. Saya sakit apa tu? Sakit apa ni? Alzheimer. Oh, Alzheimer. Apa mah? Alzheimer. Apa mah? Alzheimer. Weh, siapa nak ganti imam kampung kita ni noh? Dia dah koi tua, dia mai sekali pakej nyanyuk pula dah. Tak dandan dia tu pun. Oi, atas kamu janganlah nak marah dia apa itu. Sianlah ke orang tua itu. Dia tu udahlah tua, udah bau tanah, bini pun udah mampu, anak pun tak ada. Jangan nekan-nekan lah orang tua itu. Dia tu banyak nolong kita, kamu tak suruh dia kali ke? Apa kata kita minta tolong pemuda kampung settlekan bab ni? Kita kena carikan imam sebelum apa-apa terjadi. Ni nak kaya ni. Eloklah. Apa hal udah nak mampu tu? Mana tahu, mungkin ini khayal yang terakhir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada Jumaat 21 Mac 2026.
Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maafkan kita, mensuci hari dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf diminta, pensucian dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya.